Ini emas 5 dinar saya. Saya beli 5 dinar ini pada tahun 2020. Masa tu harganya tak silap saya hanyalah RM5,500. Setelah 5 tahun saya simpan emas ini, hari ini nilainya telah pun melonjak lebih daripada 2 kali ganda. Harga semasa pada hari ini saya cek tadi lebih kurang RM11,300. Kalau saya jual emas ini, sudah tentulah saya akan dapat untung 2 kali ganda. Tetapi penyimpan emas yang berilmu, saya tidak akan jual lagi emas ini sehinggalah saya betul-betul terdesak. Kalau betul-betul saya nak dapatkan untung, time terdesak mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi, saya akan jual emas ini untuk dapatkan keuntungan dan gunakan ketika kecemasan. Berdasarkan pengalaman saya, penyimpan emas sejak daripada tahun 2018 sampai hari ini, saya tengok harga emas ini dia akan melonjak menjadi 2 kali ganda setelah lebih kurang 5 tahun ataupun 6 tahun. Jadi, kalau anda dah simpan emas lebih kurang 5 tahun, cuba tengok balik harga emasnya jadi macam mana. Saya rasa sudah lebih 2 kali ganda. Tetapi bagi anda yang masih belum lagi bermula, simpan emas pada hari ini untuk dapatkan keuntungan dan juga kelebihan pada masa akan datang. Kalau anda ada duit yang tak nak digunakan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas, walaupun harga emas anda rasa mahal pada hari ini, beli saja emas pada hari ini dan anda tengoklah 2 tahun lagi, emas pada hari ini yang anda rasa mahal sudah pun dianggap murah pada 2 tahun, 3 tahun lagi. Macam mana nak mula simpan emas? Tekan butang sign up di profil saya. Saya akan bantu anda untuk langkah-langkah yang keseterusnya sehinggalah anda sendiri pun akan dapat juga 5 dinar seperti ini.